Untuk raya tahun 2025 ni, kami satu keluarga balik kampung nenek dekat Air Baloi, Pontian, Johor. Setiap kali balik raya kampung nenek ni, ada satu tradisi, iaitu terkumpul ramai-ramai satu keluarga dan kita buat marhaban. Jadi program tu biasanya berlangsung daripada pagi sampailah ke malam. Untuk marhaban tahun-tahun sebelumnya, biasanya kita hidang makanan raya macam rendang, ketupat, lemang, mi kari dan bihun sup. Tapi tahun ni kita nak ubah sikit konsep dia. Daripada makanan raya, kita nak buat ala-ala pasar malam, yang mana kita masak makanan tu secara live, kemudian hidang terus dekat depan tetamu. Jadi makanan tu panas-panas, lagi selera kita nak makan. Jadi kita orang pun pakatlah dengan pak saudara, mak saudara, sepupu semua. Kita set up satu stall kecil kat depan rumah ni. Lepas tu kita goreng ayam goreng crispy. Untuk makanan dia pula, kita hidangkan nasi lemak, ada telur mata, roti canai pun ada. Konsepnya macam sarapan pagi sambil beraya, sambil marhaban ramai-ramai. Lepas diorang dah settle marhaban, doa selamat semua, ramai-ramai pun serbulah kita punya gerai. Kedatangan waktu tu cukup merangsangkan dalam 100 orang macam tu. Yang paling penting semua puas hati. Untuk malamnya pula, kita decide nak sembang-sembang lebih lagi dengan orang ramai, dengan pakcik dengan makcik semua. Jadi kita orderlah kambing bakar dalam 1 ekor macam tu. Lepas tu kita sediakan something yang simple-simple juga, macam mantau goreng, ada spaghetti goreng juga. Untuk anak-anak kecil, sepupu saya ni dah set up candy corner, ada sugar gula ni. Kalau korang order, boleh order kat nombor telefon tu. Mana tahu nak buat majlis raya nanti kan. Malam tu selain daripada kambing bakar, ada creamy salad, ada mashed potato. Lepas tu anak-anak kecil pun kita bagi main bunga api, dan kita edar-edar duit raya. Yang paling penting, mission kita untuk tahun ni berjaya, dapat bawa kelainan sikit, ambil berkumpul ramai-ramai dengan family. Kami ingin mengucapkan